Seorang bapa membahagikan tanah kepada anaknya tanpa ada hitam putih. Belum sempat tukar nama, bapa meninggal. Adakah perlu ikut faraid seperti nama dalam geran atau ikut peti yang telah dibahagi sebelum meninggal? Dengar baik-baik. Si mati masa hidup, ayahlah. Dia bagi dah ke anak masing-masing. Mung seka, aku seka, mu seka, aku seka. Contoh. Atau mu rumah ni, bagi dah harta. Atau mu 10,000, mu 10,000, mu 10,000. Contoh. Tapi tak dang nak tukar nama. Faham tak lagi? Dikhabar dah ke anak dia 3 orang Mu tanah mu hak ni hak depan tepi jalan, mu semek hak belakang bira surah, mu hak tepi sungai, 3 beradik. Okey, ayah beri dah ke mu seseorang. Okey, dak dang tukar nama, baru lapah bagi. Kemudian mati ayah, tidak faraid dah. Harta jadi milik anak yang diberi tadi, ditukar nama je. Faham tak lagi? Kerana sudah berpindah milik. Pindah milik bukan dengan buat nama. Pindah milik dengan lapas tuan punya harta. Ayah beri dah tanah ni ke mu, jadi milik anak. Faham? Jadi milik. Tukar nama pun belum tentu jadi milik. Faham? Contohnya mak dia kata buh nama mu, kalau mak mati bila-bila, payah nak kira cara nak bagi adik-beradik, jadi buh nama mu dulu, senang. Mu nak ambil lagi, nak bagi senang. Faham? Jawabnya tak boleh ke dia. Itu nama tu tupang saja pada gerang. Dengar baik-baik. Okey? Mak beri dah gelang ke Kak Long. Anak dia sulung Kak Long lah. Mak beri dah gelang, ambil ke mu lah. Dah mu tak ada piti. Mak banyak lagi gelang, ada 3 goni lagi bawah mak. Faham? Jadi boleh ke anak. Orang lain bila mati mak, dah boleh minta dah gelang tu. Kerana tukar milik dah. Faham lagi? Gitu juga dengan rumah, tanah dan sebagainya yang perlukan gerang atau kereta. Kereta ni ayah beri ke mu dah mu susah tak ada kenderaan. Faham?